Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari tu kami nak buat vlog. Kami pergi mencari ialah kerusi malas. Dan dia tak panas selalu je hari. Memancar. Tu kami jalan kaki agak kita kami lah parking di area luar. Sebab kawasan perumahan dekat rumah saya dah parking. So, ialah parking kat luar. Biasanya yang tidak mengganggu kereta lain lah. Okay. Kalau ikon, kalau anak yang pelindung matahari ya, nasi tingkah panas dalam kereta sembuh bahang rasanya. Kita letak ke tepi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulakan perjalanan. Tapi sebelum kita tahu ya, kami nak pergi makan tengah hari dulu dengan kawan kami. Tengah hari sebabnya ni dengan makan minuman dari kita. Tak tahu itu cari kursi panas. Astagfirullahaladzim. Kursi malas. Nak kata kami tu. Bukan cari je boleh typo. Kelakar pun boleh typo. Okay, selamat kita nak sampai ke tempat yang kawan kami nak buat ya. Ni nak buat kami makan dekat Annual Hotel. Sebenarnya kita beri jalan dengan jangan kita ego lah dekat Seraya tu. Kita mesti betul lah rahsia. Astagfirullahaladzim. Apa nama? Kita dah sampai. Tempat makannya di tingkat 1. Tu kalau tak masuk lift. Okay. So kita dah sampai, tadi menunya. So kepala memang dia murah lah alhamdulillah. Unlimited boleh makanlah kita sampai kami nak termuntah boleh. Astagfirullahaladzim, boleh lah, jangan amat. Tapi nak termuntah nak makan sekadar yang walaupun kita tak boleh makan suka hati kita. Tapi ialah sebaik-baiknya berhenti sebelum betul-betul kenyang. Berhenti sebelum kenyang lah. Inilah. Kita lihat menunya macam-macam. Masya Allah. Macam jenis menunya. Alhamdulillah. Okay, sudah habis makan. Dan keluarlah dari hotel. Si hostesnya lama-lama. Unless nak nolong orang yang masuk tu. Okay. Kita teruskan perjalanan kita nak ke town. Okay. Semen kaku. Ibu yang dengan muka kami serius dalam kereta. Serius macam mana? Fokus. Okay. You have to focus. Okay, taknya termakai jambatan Suntai. Betulkah? Tapi kami orang yang situ suka sebutnya jambatan Jepak. Sebabnya jambatan Jepak nak ada salah nama no jambatannya. Salah hamba. Sedangkan kami kelakar pun boleh sasul dia. Okey. Belah kanan tadi dia ada bangunannya adalah bangunan pentadbiran baru yang mau dipoleh oleh sidaknya. Jadi pusat pentadbiran di dulu yang akan berbina semuanya ke Sialah. Dekat Pasar Lubang. So kalau nak sebelah kanan ke pukul 3 menuju ke Mekah lah. Okay, sebelah tu kita akan lihatnya rumah anak yatim, ke sebelah keret tu lah. Jadi semestinya anak-anak yatim tu lah ada kat situ. Kadang-kadang anak yang macam datangnya dari keluarga yang fakir miskinah, yang kurang berkemampuan lah. Kemampuan ada juga yang ditempatkan di rumah peryatim tu. Okay, kita sambung lagi perjalanan. Okay, sebelah kanan tu SMK Kemenang untuk penduduk di sekitarnya lah mengantar.
Selamat lagi kita nak keluar daripada kawasan Jepang tu. Ya, kita jauh sekejap ke Tatau. Tatau bukan Kuala Tatau. Kuala Tatau sama lah nak perjalanan nak ke Mekah. Ini sama je dia pun route-nya. Kiri cuaca macam hujan. Jadi kalau hujan contoh, bukalah lampu. Walaupun saya dah dalam kelas memandu yang dia ajar. Kalau common sense, kita buka lampu. Gig-gig kita ambil gelap dan nak buka lampu. Kita buka lampu supaya orang boleh lihat kita. So kita dah sampai ke Tatau. Ke Pekan Tatau. Kita lihatlah. Kita lihat kursi malas yang di kami ya. So kami dah di atas tadi tu. Tok selepas melihat kursi tadi nyasi mencapai kriteria yang kami mahu lah, sebab sengan palat tu sejak saya ada sambungan yang ke kaki meluncur ya. Kami tanya dengan toke kaki cai memang dah saya dah stop lah kalau yang sepalah isialah ahli kecil-kecilnya idea kami baru teringat kan memang ada dekat Pindodo ya ada jual macam-macam tapi mau kena rajin nunggu je lah sebab mau dekat sebulan barang akan dihantarkan. So siapalah kelak lah kami shopping kursi malas dekat siang. So kita akan balik sedang balik lah. Tapi mau singgah rumah dulu lah. Singgah rumah ada barang mau diambil. Ya, ada nak membuang hajat sikit. Taklah perjalanan nak ke rumah kami. Okay, kita lalu jalan Nyabau. Dekat jalan Nyabau tu belah keretnya kita akan melimpas UPM, Universiti Pertanian Malaysia. Okay. Siapa-siapa nak berminat nak belajar saya bolehlah mendaftar. Jangan tanya kami lah, kami bukannya bahagian HR saya. Di sebelah keret tu ada hospital Bintulu, so rumah kami sedang sejauh lah daripada hospital lah, dekat je. Kalau sakit alhamdulillah hanya dekat dengan rumah. Cuma ialah parking kat hospital Bintulu tu selalunya penuh. So kalau rasa malas nak pusing-pusing mencari parking, gunalah perkhidmatan e-hailing di Grab atau Maxi. Okay. Nak sampai rumah tu selamat ada traffic light. Coba sekejap. Kita nak ke rumah saya nak ambil barang dulu. Alhamdulillah dah sampai Bintulu tu. Perumahan tu dah si hujan macam pun alhamdulillah okey. Sekejap. Itu yang atap paling hijau ya Facebook. Apa ya Facebook ayahnya ada tulis. Okay, kita parking dulu sekejap. Okay, kita kami ambil barang kami menuju ke rumah cousin kami. Kanina lupa. Kami nak ambil kemah yang dipinjamkan oleh cousin kami. Syukurlah alhamdulillah rezeki kami. Supaya berbeli kemah yang kami dah berbeli. Kami ada pakai dah lah kemah kami orang. Gedung kami orang saya dah pakai lebih nang rezeki lah pinjam. Walaupun kami boleh beli tapi orang duit pinjam kita pakai lah kan rezeki kan. So kita singgah dulu, kami nak singgah membeli pizza pakai cousin kami tahu dia lapar menyusukan anaknya. So kita singgahlah membeli pizza pakainya. Yang mana pizza kat Coffee Kotor nyaman. Nyaman lah di toko kami lah nyaman. Kita bayar pizza yang kami pilih Hawaiian pizza.
So kita duduk-duduk dulu lah dekat luar kelak sementara nunggu pizza saya siap. Pizza saya siap dalam 10 ke 15 minit cemia, bergantung pada ialah orderan yang ada pada hari ini. Okey, kita dah sampai ke rumah cousin kami. Okey, dah sampai. Okey, tengok ada penyambut tetamu kami. Simo and Poden. Alhamdulillah di atas nikmat rezeki, boleh berbagi rezeki dengan cousinku, boleh makan pizza sama-sama. Alhamdulillah masya Allah. Okey, sementara nunggu cousin kami usir-usir dengan babynya, kita tengoklah apa yang patut diusir-usir dekat dapur nun. Comelnya anak buahku Heza, Masya Allah, tabarakallah. Okay, tuanya kemah yang dipinjamkan oleh cousinku. Terima kasih cousinku kerana sudi meminjamkan kemahmu. Semoga Allah murahkan rezekimu ya Allah. Semoga Allah memurahkan rezekimu cousinku. Okay, bye-bye Poden. Simo, bye Simo Torresali. Ada kaca ada je namanya. Namanya Spanyol gitu, ala-ala Spanyol gitu. Bye-bye. Tomel kan. Okay, kata kita mau diet wayang kata. Okay, dah sampai pun. Kita pilih-pilih wayang yang apa yang patut. Macam best cak. Tumbal proyeknya. Okay lah, dah pilih. Marilah kita menonton cerita seram itu. Seram kelak bagi review lah. Okay, marilah kita menikmati popcorn yang kita telah beli. Okay geng, sampai situ aja lah. Okay, maksih apapun maksih yang dah sudi menonton kami pun video tu sampai habis. Semoga kita orang terus support kami dengan video kami tu. Okay, Assalamualaikum. Thanks for watching.